Salam bahagia, salam hormat, salamullah kepada anda yang sedang bersama kami di Ria FM 897. Kita bertemu kembali dalam ruangan Misteri Jam 12 dan pada setiap hari Selasa dan pun masuk hari Selasa bersamaan 1 Mac 2016, 21 Jamadil Awal 1437 Hijriah. Kita bersama Syekh Zahurin pada setiap malam ini. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Kita akan mendengar reaksi beliau tentang kisah-kisah anda, kisah-kisah seram yang pernah anda alami. Dipersilakan juga untuk anda berkongsi sama dengan kami di sini menerusi fanpage Dangerous, DYNGEROUS. Kisah yang pertama yang ingin kami kongsi sama daripada Nirzan Aziz. Katanya di sini, menerusi kisah saya, semoga menjadi iktibar kepada semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Namanya Dorin, nama asalnya. Berasal dari Malaysia, Langkawi, Kedah. Saya ada satu kisah 2 tahun lepas. Semasa saya baru berkahwin, saya terjebak dalam pengambilan dadah. Tiap kali suntik sahaja, pasti ada dadah lebih-lebih. Saya cuci darah dalam baldi kecil, lepas tu saya simpan bawah katil. Saya sembunyikan daripada isteri saya. Satu malam isteri saya tersadar. Pada satu pagi, dia terdengar ada orang duduk ketuk-ketuk baldi. Pendengar Misteri Jam 12, dia buka saja mata, dia ternampak ada susuk tubuh sedang minum darah dalam baldi yang saya cuci. Lalu dia pingsan. Saya kerja malam waktu tu. Keesokan harinya dia cerita dengan saya. Mulai dari detik itulah saya ambil keputusan untuk berhenti mengambil dadah suntikan. Saya takut kalau terjadi sesuatu dekat isteri saya. Satu hari nanti, sebab dia dah pernah ternampak benda yang manusia biasa tak ingin melihatnya. Terima kasih Misteri Jam 12. Sama Syekh Zahurin sekarang ini yang ingin memberikan komentar tentang kisah awal tadi. Dia nampak susuk tubuh yang sedang menjamah darah yang diletakkan oleh pendengar kita awal tadi. Jadi apakah mungkin komentar anda, reaksi anda tentang perkara ini? Silakan. Okey. Apabila makhluk halus ataupun yang kita panggil jin ni, mereka bau ada bau kesan darah, maka tidak langsung tu kita mengundang mereka hadir. Maka yang akan hadir ini adalah dari jenis jin kafir, yang dipanggil syaitan. Kerana mereka gemar kepada darah. Dan mereka akan datang walaupun kita sembunyikan di bawah katil, mereka dapat bau. Pada mereka itu darah ini sesuatu yang wangi, dan darah ini juga sinonim dengan penyembahan. So mereka akan datang dan mereka akan hirup atau mereka akan jilat darah tersebut. Tanda seolah-olah macam kita memberi dia makan. Dan bila kita teruskan apa yang kita lakukan tu, pada keesokan hari mereka akan hadir lagi. Dan mereka bukan hadir hanya satu, mereka akan bawa teman-teman seperjuangan mereka dan mereka bersama-sama berpesta. Kerana apa? Mereka memang sukakan pemberian seperti darah ini. Dan mungkin pada kita ni, kita tidak secara langsung, kita tak ada niat nak panggil dia, tapi kita buat perkara begitu. Dia darah ini dia adalah najis. Jadi makhluk-makhluk halus ni dia memang suka, dia memang gemar. Yang terutama jin-jin kafir ni yang kita panggil syaitan, ataupun lebih buruk lagi iblis. Mereka suka. Kerana benda-benda macam gini ni memang salah satu tujuan untuk mereka hadir dan mengganggu. Dan bila kita tak lakukan, mereka akan menyerang kita, mereka akan mengganggu kita. Itu. Baik, terima kasih. Kita akan kembali sebentar saja nanti. Kisah-kisah anda kami akan sentiasa nantikan melalui fanpage Dangerous, DYNGEROUS. Pendengar Ria 897 FM, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya mengenai satu tempat ni, salah satu chalet yang terdapat
di Malaysia. Pendengar Ria 897 FM, seorang pendengar ini dia bersama keluarganya di Malaysia. Dan pada malam itu, setelah menunaikan salat Isyak, katanya di sini, aku cuba untuk merehatkan diri setelah seharian berjalan di sekitaran chalet. Aku melayari laman Facebook seketika sebelum aku melelapkan mata. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terjaga kerana mendengar bunyi siolan yang begitu panjang sekali. Dan bunyi itu datang dari pokok belimbing. Ada satu pokok belimbing berdekatan di chalet tersebut. Dan berapa minit kemudian bunyi siolan itu kedengaran lagi. Aku tertanya-tanya, siapakah yang menghadirkan bunyi itu pada malam-malam seperti ini? Dengan berbekalkan lampu suluh, aku bergegas keluar rumah chalet itu untuk melihat siapa yang melakukan perbuatan itu. Kerana bunyi itu datang dari chalet di sebelahku, kira-kira 20 meter. Aku terus menyuluh di bawah pokok belimbing untuk mencari punca bunyi itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat seorang perempuan berbaju putih berada di bawah pokok belimbing sedang menghadap ke arah pantai, membelakangiku sambil membunyikan siolannya yang begitu kuat sekali. Ketika cahaya lampu suluh mengenai dirinya, perempuan itu terus mengalihkan pandangannya ke arahku. Dengan senyuman yang sinis, dia menatap wajahku agak lama. Wajahnya pucat lesi dengan keadaan rambutnya terurai panjang. Pakaiannya seperti seorang gadis Inggeris yang lengkap dengan payung. Yang membuatkan aku berasa ngeri adalah ketika melihat matanya. Matanya penuh dengan warna hitam tanpa ada sedikit pun warna putih di sekelilingnya. Pendengar Misteri Jam 12. Aku seperti mayat hidup pada ketika itu, berdiri kaku tanpa mampu membuat apa-apa. Aku cuba untuk menyebut nama Allah, namun agak sukar dan tidak selancar seperti sewaktu aku berwirid selepas solat Isyak tadi. Aku terus berusaha dan akhirnya aku berjaya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian perempuan itu terus hilang bersama Bayu Malam. Pendengar Misteri Jam 12, bersama kami adalah Syekh Zahurin. Dan apakah reaksi anda tentang kisah tadi? Orang datang, seorang pendengar kita ni pergi ke satu chalet, pokok belimbing, yang berdekatan dia dengar suara siulan. Nak tanya, selalunya kita dengar kalau orang ngilai dan sebagainya. Jadi reaksi anda tentang siulan ni, diorang boleh bersiul ke? Jadi macam mana? Okey. Ini antaranya tu bersiul ini ialah satu tabiat tidak baik. Kenapa? Ini disukai oleh syaitan. Jadi maksudnya kita sebagai manusia harus kurangkan bersiul ataupun tak boleh mengelakkan lah. Baik. Terutama pada waktu malam. Okay? Dan apa yang berlaku tu, mendengar siulan tu dengan kuat tu, mana kita tengok jin ini, dia adalah energi. Okay? Dia adalah satu kuasa. Dia diciptakan daripada api dan dia tidak perlukan apa-apa makanan. Okay? Selain mereka makan nasab dan tulang, bagaimana yang kita tahu. Dan energi ini dia boleh mengeluarkan bunyi. Okay? Mereka adalah energi dengan tersendirinya. Jadi tujuannya itu ialah untuk menakut-nakutkan. Okay? Kerana mungkin makhluk ini sudah memerhatikan si fulan ini. Okay, ni waktu dia bersolat tadi, jadi dia nak menguji. Okay, dan besar kemungkinan ini adalah syaitan. Okay, jadi dia nak tengok sama ada kekuatan iman itu, sama ada dia takutkan makhluk halus tersebut atau dia takutkan Allah. Dan alhamdulillah orang tadi tu dia kuatkan semangat dia dan dia cuba membaca beberapa surah ataupun wirid-wiridnya atau zikir untuk mengatasi masalah tu. Dan alhamdulillah
dengan kekuatan semangat dia tu dan kekuatan keimanan dia tu, dia dapat atasi ketakutan yang ada. So jadi apa kita tengok jadi macam makhluk halus ni, dia adalah energi, okay? Dan dia boleh lakukan apa yang macam tadi tu dengan cara siulan tu. Mungkin itu siulan tu bukan dia yang bersiul, kerana apa, dia boleh menghasilkan, okay, daripada energi tu dia boleh menghasilkan bunyi yang tersebut, okay? Dan jadi kita yang mendengar tu, kita akan rasa takut. Dan dengan keadaan begitu, kalau kita lari, mereka akan takutkan kita dengan cara dia mengejar. Jadi kalau kita tunggu di situ dan kita tidak berlari, kenapa? Makhluk halus ini dia energi dan kekuatan dia tu, kecepatan dia tu ialah speed of light. Okay, terlalu pantas dan terlalu laju. Okay, jadi kalau kita lari, kita akan jatuh dan kita akan cedera. Okay, dan jadi yang sebaik-baiknya macam apa yang dilakukan oleh sepolan tadi tu, dia kuatkan semangat dia dan dia baca apa yang dia tahu untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah pandangan saya. Pendengar Ria 897 FM, ini ada satu kisah pindik daripada pendengar kita, pindik sangat, yang mana beberapa minit yang lalu, alamak, berapa minit yang lalu, sewaktu pendengar kita ini, maafkan saya kerana tertawa, saya macam 5 minit yang lalu, sewaktu beliau sedang alamak, namanya siapa ni? Oh okey, nama tidak perlu okey, baik, maafkan saya. Beliau sedang menaip kisah hantu ni. Tiba-tiba dia dah type, dia mula tap di Microsoft Word. Jadi dia akan cut and paste untuk nak hantar kat saya lah, dia cerita ni, nak PM kami, nak PM MG12. Dan selepas itu komputer dia macam tiba-tiba dia dah save, mati. Dan bila on balik, hanya satu perkataan sahaja, hanya 3 perkataan saja yang tertera dalam Microsoft Word-nya. Okey, iaitu okay, dia number 666 yang berada di komputernya. Semua yang tulis panjang-panjang tu hilang, dan hanya ada nombor 666 saja. Ya, lepas tu dia snapshot dan hantar kat saya lah. Okey. Dan adakah persoalannya untuk Syed Zahurin, adakah makhluk halus ni tahu tentang media sosial, tahu tentang komputer dan sebagainya? Kita akan dapatkan pandangan beliau. Saya rasa ini kisah yang agak pelik sikit bagi saya. Syed Zahurin pun senyum tentang perkara ini. Baik, jangan ke mana, terus setia bersama kami di Ria FM 897. Ria 897 FM, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Terima kasih kepada Syed Zahurin juga yang berada di konti Ria ini untuk memberikan reaksi beliau tentang kisah-kisah yang dihantar oleh pendengar kita dari Malaysia. Ada untuk malam ini, saya rasa orang Malaysia lebih ramai menghantar kisah-kisahnya berbanding orang kita sendiri. Dan walaupun terima kasihlah, ini menunjukkan Misteri Jam 12 didengar oleh pendengar-pendengar luar negara. Baik, ada satu kisah ni, saya rasa macam dah baca belum sekejap saya check. Maafkan saya sebab ada juga pendengar kita yang hantar, macam saya baca, saya tengah menderas kejap ni, macam dah hantar je. Okey, baik. Kisah ini macam menarik sedikit daripada kisah mengenai aku dipaksa kahwin dengan makhluk halus. Pendengar Ria 897 FM, aku bekerja di sebuah syarikat kayu getah yang berada di Malaysia. Hampir 3 tahun aku menjadi pekerja di syarikat tersebut. Syarikat di tempatku bekerja cukup terkenal kerana satu ketika dahulu pengarah kewangan syarikat ini pernah ditangkap berkaitan dengan kes rasuah. Kes ini bukan sahaja tersebar dalam negara, malah ke peringkat antarabangsa. Ironisnya, beliau telah dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi tanpa dijatuhkan dengan sebarang hukuman.
Mungkin jika ada yang terbaca mengenai berita tersebut, pasti akan mengetahui kisah ini. Okay. Tapi kisah ini bukan tentang kisahnya. Sebaliknya, aku hanya akan menceritakan pengalaman ganjil yang pernah aku alami ketika bekerja di syarikat tersebut. Hari pertama aku masuk kerja, aku ditempatkan di bahagian pengelasan kayu yang sudah diubah suai mengikut jenis dan ukuran tertentu. Jumlah pekerja di syarikat tersebut adalah lebih kurang 500 orang. Mereka mempunyai tugas yang tersendiri. Walaupun demikian, ada di antara mereka yang terpaksa melakukan kerja yang lain, terutamanya apabila ada pekerja lain yang mengambil cuti. Tugas yang aku rasa cukup berat dan punya risiko yang tinggi adalah ketika melakukan survei di lapangan, meneliti pokok kayu di kawasan hutan yang sesuai dengan syarat dari Jabatan Perhutanan. Pada hari itu, aku dan rakan sekerjaku, nama dia Abang Samad, telah ditugaskan untuk membuat penyelidikan ke kawasan penebangan pokok. Aku menuruti sahaja arahan ketuaku. Abang Samad terpaksa pergi dahulu ke kawasan tersebut seorang diri kerana aku perlu menyiapkan tugas berkenaan dengan kilang. Aku berjanji bahawa 1 jam kemudian aku akan menuruti Abang Samad. Selepas urusanku selesai, aku menunggang motosikal milik syarikat untuk menyusuli Abang Samad. Lokasi penebangan pokok yang bakal aku tempuhi adalah kira-kira sejauh 75 km dari kawasan kilang, iaitu berhampiran dengan sebuah kampung. Jalan yang menuju kawasan tersebut merupakan jalan alternatif yang telah dibuat oleh syarikat. Dari kampung terpencil tersebut, pokok yang telah ditebang akan diangkut dengan menggunakan sebuah lori yang khas. Cuaca cerah dan cukup panas. Dengan kelajuan sederhana, aku bawa motosikal menyusuli Abang Samad. Sewaktu mendekati satu selekoh, tiba-tiba enjin motorku mati dan berhenti betul-betul di bawah sebatang pokok yang begitu rindang sekali. Pendengar Misteri Jam 12, tanpa membuang masa, aku segera turun dari motor dan memeriksa keadaan motorku. Hampir setengah jam, aku cuba pelbagai usaha untuk menghidupkan semula enjin motorku. Namun usahaku hanya sia-sia. Aku mengambil keputusan untuk duduk berehat di bawah pokok tersebut. Aku mula berfikir untuk menghubungi pihak pengurusan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang berpakaian agak aneh melintasi di hadapanku. "Cucu nak pergi mana?" sapa orang tua itu sambil berhenti melangkah. Lelaki itu memandang tepat ke arah mukaku. Cik, saya nak pergi hujung kampung ni." Aku sahutlah sambil bangun berdiri. "Jadi, kenapa anak berhenti kat sini?" "Motor saya rosak, cik," jawapanku sambil mendekati motorku. "Apa yang rosak?" Lelaki tua itu datang menghampiriku. "Tak tahulah, cik. Saya dah periksa, tapi saya tak tahu apa puncanya." "Biar atuk periksa." Lelaki tua itu bergerak ke hadapan sambil menyentuh plug dengan hujung jari telunjuknya. Aku terkejut kerana hujung jari kaki lelaki tua itu mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Malah dalam masa yang sama, enjin motorku hidup dengan tiba-tiba. Pendengar Misteri Jam 12, perasaan hairanku belum hilang lagi. Lelaki tua itu berkata, "Kalau cucu mahu pergi ke hujung kampung tu, atuk nak tumpang cucu boleh?" "Boleh, Tok, silakan. Lagipun atuk dah tolong saya hidupkan enjin motor ni," jawabku sambil berusaha menahan perasaan hairan dan aneh dalam diriku. Aku mempersilakan lelaki tua itu duduk di bahagian belakang. Mungkin sebab tubuhnya yang kurus, aku tak merasakan beban di bahagian belakangku. Sewaktu melepasi selekoh tersebut, di sebelah kiri jalan kelihatan satu pokok yang agak tinggi dengan akarnya yang terkeluar ke permukaan tanah, bahkan melingkari batang pokok tersebut. Tiba-tiba enjin motorku mati sekali lagi. Yang hairannya, motorku bergerak sendiri menuju ke arah pokok tersebut. Tubuhku terdorong ke hadapan lalu melanggar pokok raksasa itu dengan serta-merta pandanganku menjadi gelap. Aku pingsan. Selepas menyedarkan diri, aku mendapati bahawa diriku
berada di sebuah perkampungan dan tubuhku terbaring di tempat tidur dalam ruangan yang agak besar, cantik. Aku bertanya, aku mimpi ke ni? Aku cubit kulitku. Ya aku tak mimpi ya. Hairan, di mana aku sekarang? Dan kenapa aku berada di tempat ni? Aku cuba untuk bangun dari tidur. Namun dalam masa yang sama, satu perasaan aneh menyelubungi diriku. Dan secara tiba-tiba, bulu rumahku meremang. Muncul di hadapanku sesusuk tubuh manusia. Dia mengenakan pakaian seperti yang dipakai oleh masyarakat pada zaman kerajaan Melaka. Dan tangan kanannya memegang sebatang tombak yang bercabang 3. Dengan menggunakan bahasa isyarat, lelaki itu memintaku agar segera ikut dia. Pendengar Misteri Jam 12, aku tidak boleh membantah ajakannya. Aku berjalan beriringan dengan lelaki itu. Dia bawa aku masuk ke ruangan lain yang bersebelahan dengan ruangan tempatku berbaring tadi. Ruangan ini kelihatan lebih mewah dan lebih menakjubkan. Perabotnya serba antik seperti koleksi pada zaman dahulu. Kerusinya penuh dengan ukiran klasik, dipadankan dengan meja batu beralaskan lantai mama yang bersinar. Di sepanjang ruangan tersebut tergantung pelbagai jenis lampu kristal yang memancarkan warna yang indah, yang pelbagai. Dalam masa yang sama, aroma wangian menyapa di hidungku. Wangi sangat. Aku hanya mampu berdiri seakan-akan patung apabila ruangan yang serba mewah ini dipenuhi oleh perempuan yang ayu, yang cantik-cantik. Keberadaanku di tempat itu seperti tidak ketahuan oleh mereka. Bahkan lelaki yang tadi menjemputku tidak kelihatan lagi. Aku hanya mampu terdiam. Belum hilang rasa hairanku sepenuhnya, di hadapanku tiba-tiba berdiri seorang perempuan agak tua, bertubuh cantik, berisi dengan riak wajah yang sangat menggerunkan. Di sebelah perempuan tua itu berdiri seorang wanita, perempuan muda yang sangat cantik, ayu. Cukup lama perempuan berisi itu menatap wajahku seperti ingin menafsir wajah dan penampilanku. Dengan bahasa isyarat, dia ingin tahu siapa namaku. Aku menjawab dengan bahasa isyarat juga, entah mengerti ataupun tidak. Kemudian perempuan tua itu bertanya lagi, seperti menanyakan kenapa aku berada di sini. Pendengar Misteri Jam 12, aku menjelaskan dengan bahasa isyarat bahawa aku tidak sengaja berada di tempat mereka. Alasannya kerana motorku melanggar sebatang pokok di tepi jalan. Dan aku ungkapkan juga bahawa motorku rosak dan dibantu oleh seorang lelaki tua. Dan aku bersama-sama dengan lelaki tua itu menuju ke hujung kampung ini. Nampaknya perempuan itu faham apa yang aku terangkan. Malah perempuan tua itu memberitahu bahawa lelaki tua itu merupakan ayahnya yang ingin mencari suami untuk cucunya. Dia menunjukkan bahawa perempuan di sebelahnya adalah cucu kepada lelaki tua itu. Sungguh cantik. Komunikasi menggunakan bahasa isyarat berlangsung dengan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Aku menjadi hairan juga, macam mana diorang boleh faham. Ketika itu, aku yakin bahawa mereka sebenarnya berasal dari dunia lain yang tidak boleh bercakap. Walaupun mereka bercakap, aku mungkin tidak dapat memahaminya. Ketika perempuan tua itu mengisyaratkan bahawa lelaki tua yang menolongku adalah datuknya, maka aku mula berasa curiga. Entah apa yang mereka lakukan terhadap diriku. Macam mana aku boleh sampai sini? Kenapa aku pengsan awal tadi? Tiba-tiba perempuan tua itu mengatakan dengan bahasa isyaratnya, dan aku boleh faham apa katanya. Katanya, adakah kau bersedia jika kau dikahwinkan dengan puteri tunggalku ini? Tanpa membuang masa, aku memberi isyarat bahawa aku sudah mempunyai seorang isteri. Malah, aku juga memberi isyarat bahawa agak mustahil sekiranya makhluk Tuhan yang berasal dari alam yang berbeza untuk bersatu dalam sebuah perkahwinan. Tiba-tiba, wanita tua itu membantah. Katanya, siapa kata? Kali ini bukan lagi dengan bahasa isyarat, sebaliknya menggunakan bahasa Melayu.
Situasi ini membuatku terperanjat. Terbukti bahawa perempuan tua itu mampu bercakap dalam bahasa aku, bahasa Melayu. Aku semakin berasa hairan ketika dia mengatakan bahawa perkahwinan di antara makhluk dalam kalangan jin dan manusia telah berlaku sejak zaman dahulu kala. Dia mengambil contoh dengan peristiwa Nabi Sulaiman yang menikahi Ratu Balqis yang dipercayai berasal dari golongan jin. Pendengar Misteri Jam 12, aku bingung kerana aku tidak pasti adakah Ratu Balqis memangnya berasal dari golongan jin ataupun tidak. Adakah perempuan tua ini hanya mereka-reka cerita semata-mata untuk meyakinkan aku bahawa perkahwinan manusia dengan jin bukannya satu perkara yang mustahil? Untuk pengetahuan engkau, kaum kami selalunya mengadakan perkahwinan silang dengan manusia. Situasi ini bertujuan untuk memperolehi keturunan yang lebih bermutu dan berkualiti. Kami juga ingin menyamakan darjat kami sama dengan manusia. Tambahnya menjelaskan dengan panjang. Cukup lama aku termenung dan terpegun. Aku menjadi seperti orang yang bodoh kerana tidak mampu berkata apa-apa. Aku hanya diam saja. Dan aku hanya mampu mengiyakan, bersetuju dengan kata-kata perempuan tua itu. Perempuan itu bertanya lagi, menatap aku dalam-dalam kali ini. Bagaimana? Adakah kau bersedia membantu kami? Maafkan saya. Seperti yang tadi telah saya katakan, saya telah berumah tangga. Saya ada isteri. Kata aku menjelaskan kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Itu tidak boleh dijadikan alasan. Kerana di bumi ramai manusia yang punya isteri lebih dari satu, bukan? Kata perempuan tua itu sambil tersenyum sinis. Pendengar Misteri Jam 12 yang saya hormati, aku terbungkam kerana perempuan tua ini mempunyai banyak informasi mengenai manusia. Macam mana dia tahu tentang manusia? Hakikatnya aku tidak mahu bernikah dengan makhluk halus, walaupun anak perempuan tua itu sangat cantik, lebih cantik dari manusia di bumi ini, lebih cantik dari manusia yang pernah aku nampak, lebih cantik dari artis-artis dalam TV. Sangat cantik. Oleh sebab aku masih lagi menolak tawaran perempuan tua itu, akhirnya aku telah dikurung dalam satu ruangan yang khusus, gelap, terkunci. Di dalam ruangan itu kemudahannya sangat lengkap sehingga membuatkan aku seperti berada dalam tahanan sebuah rumah. Apabila berada dalam tahanan seperti ini, aku mula teringat kepada isteriku yang berada di rumah ibuku. Aku rindukan mereka. Aku cuba membayangkan wajah isteriku, Mariam namanya. Ketika pintu terbuka dan wajah perempuan cantik dan ayu yang tadinya menemani perempuan tua itu muncul sambil mempamerkan sebuah senyuman, seolah-olah ingin membuatkan aku tergoda. Gadis yang dikatakan sebagai cucu kepada lelaki tua itu berjalan dengan langkah yang teratur seperti seorang model. Dia datang menghampiriku. Ruangan bilik yang pada awalnya dipenuhi dengan aroma wangian telah berubah menjadi sunyi. Begitu sunyinya sehingga suara helaan nafasku yang bergetar dengan keindahan gadis di hadapanku seakan-akan dapat didengar. Dan pada ketika itu, aku tidak mampu membendung perasaanku. Dan apa yang berlaku selepas itu tidak perlu aku ceritakan secara terperinci. Aku seperti anjing kelaparan yang begitu menikmati mangsanya. Bahkan hubungan terlarang tersebut berlaku berulang kali sehingga aku pengsan. Mungkin kerana aku penat ataupun disebabkan oleh faktor yang lain. Aku telah berzina. Sewaktu tersedar dari pengsan, aku berasa malu dengan keadaan tubuhku yang tidak berpakaian. Malah di hadapanku terdapat beberapa orang lelaki. Mereka merupakan pekerja yang melintasi di kawasan itu untuk mengangkat kayu balak dengan lori. Kata mereka, aku dijumpai di pinggir jalan di bawah pohon beringin. Ketika itu aku terkapar di sana dalam keadaan separuh sedar. Tidak jauh dari situ, mereka menemui motorku dalam keadaan yang teruk. Namun, satu perkara yang membuatku bingung ialah mengapa aku boleh terbaring dalam keadaan tidak berpakaian. Rupa-rupanya aku telah dikerjakan oleh penunggu pokok beringin itu.
Menurut satu kisah, perkara ini pernah dialami oleh pekerja yang menebang pokok di kawasan itu. Bahkan ada yang hampir hilang nyawa kerana, maafkan saya, alat sulitnya bengkak seperti besarnya biji kelapa. Oleh sebab aku masih lagi berasa trauma atas kejadian itu, akhirnya aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari syarikat tersebut. Aku memilih untuk pulang semula ke kampung halaman dan mencari pekerjaan yang lain bersesuaian dengan diriku. Pendengar Misteri Jam 12, perkara ini tidak dapat kulupakan. Ria 897 FM, kita akan bersama Syekh Zahurin dengan reaksi beliau tentang kisah ini. Bagaimana tuan? Okey. Daripada kisah tu kita dapat dapati maknanya pemuda tadi telah dengan tidak sengaja telah masuk ke dalam alam lain, dimensi lain, dan dimensi yang dimasukkan ini adalah dimensi alam jin, dan jin yang datang ini adalah jin daripada jenis bunian. Okay, dan mereka kehidupan mereka sedikit seperti manusia, dan mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai kerajaan, dan mereka mempunyai orang-orang mereka tersendiri, dan mereka amat gemar untuk berkahwin dengan manusia. Okay, dan salah satunya itu mereka gunakan kaedah mereka menculik manusia itu masuk ke alam mereka, dan mereka akan menawarkan satu daripadanya ialah dengan untuk berkahwin dengan mereka. Dan mereka amat cenderung kepada manusia, dan kerap kali kita terdengar cerita macam mereka datang menghampiri manusia dan cuba untuk berbaik-baik, untuk cuba untuk berkenalan. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri orang-orang bunian. Maknanya perkahwinan daripada jin dan manusia, maka anak yang terhasil itu adalah jenis bunian. Mereka menyerupai manusia tapi berjisim halus. Dan apa yang kita dapati tadi tu, mereka cuba memaksa. Dan satu padanya, jikalau seorang itu dia berkahwin dengan bangsa jin ini, yang pastinya daripada kalangan jin ini, mereka akan pastikan yang si lelaki itu tidak melihat wanita lain, dan cemburunya amat dahsyat. Dan saya sendiri, pengalaman saya pernah banyak kali menceraikan mereka yang telah berkahwin dengan jin dengan secara tidak sengaja ataupun secara dipaksa. Dan mereka akan berkelakuan seperti manusia. Jadi mereka akan menangis dan mereka merayu agar jangan dipisahkan. Jadi kita tidak boleh izinkan itu berlaku. Kerana apa? Dia akan timbulkan banyak fitnah. Sebagai contoh, kalau orang tanya, mana suami kau? Tu sana. Jadi kita tak nampak. Jadi akan timbul banyak fitnah. Jadi orang tanya, mana isteri kau? Isteri aku sana. Jadi orang tak nampak. Jadi ini tidak boleh. Kenapa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya bermaksud, dan di antara kekuasaan kami jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Dan salah satu ini makhluk ini, bangsa jin ini, mereka tidak boleh menerima hakikat yang kita ni lebih mulia daripada dia. Dan pada mereka ni, kita ni adalah serupa dengan dia. Dan ini adalah dendam lama. Mereka nak claim atau mereka nak menuntut balik dunia ini. Kenapa? Mereka mengatakan mereka telah diciptakan lebih awal daripada manusia, dan dunia ini adalah milik mereka. Itu sebab mereka banyak mengganggu urusan-urusan manusia. Dan di antaranya ialah dengan cara macam gini lah. Saya ada satu soalan. Ada dua soalan sebenarnya. Yang pertama, kalau seseorang itu dah pun hadir ke alam bunian, adakah jasadnya dan rohnya dua-dua berada di alam itu, ataupun jasad ni ada kat bumi tapi mungkin rohnya keluar untuk ke bunian, ke alam tersebut, ataupun memang dua-duanya hilang? Macam mana? Dia boleh berlaku dua keadaan sekali. Maknanya macam contoh tadi tu, dia berjumpa dengan jin tersebut, dan jin tersebut itu adalah sebagai manusia sebutkan, mereka adalah satu energi, dan mereka boleh convert. Kita berjisim kasar, dia akan convert matter into energy. Jadi dengan dia convert itu energy tu, dan mereka dapat masukkan ke alam mereka di dimensi lain. Dan satu lagi ialah dengan keadaan kita
kita punya roh tu tinggalkan jasad tu dan masuk ke alam mereka, dan tubuh tu akan kelihatan seperti tidur. Dan mereka tidur tu, orang cakap satu tidur yang panjang lah. Dan saya pernah merawat kes macam ni, mana orang tu tidur panjang dan dia tak sadar, dan dia akan bangun mungkin 3 hari kemudian, seolah-olah seperti koma seperti koma gitu. Dan mereka boleh bangun, mereka menceritakan mereka pergi melihat tempat-tempat yang orang lain tidak lihat. Sebagai contoh, mereka menceritakan mereka melihat tempat apa Dajjal lah, tempat itu apa Yajud Majud lah. All these thing lah. Jadi macam pada saya tu semua itu adalah cerita-cerita daripada apa gangguan jin dan demi tujuan tu ialah untuk apa orang cakap manipulate, deception, tipu daya dan putar belit. Jadi kita tak tahu ini kadang-kadang ada permainan daripada jin ni, dan dia nak menunjukkan yang mereka ni mampu melakukan yang sesuatu yang kita tidak mampu. Dan mereka ni boleh melakukan macam contohnya, orang ini berada di sini dan mereka boleh bawa orang ni masuk ke alam lain, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil abduction. Sebenarnya alien abduction ni sebenarnya bukan alien. Alien ini adalah satu makhluk jin yang dicipta oleh iblis untuk menjaga dia punya kawasan dia, dia punya istana dia. Jadi jin iblis itu memanggil makhluk jin ini dengan nama alien. Jadi panggil alien abduction, mana penculikan lah. Jadi orang yang macam termasuk alam jin ni, dan antaranya dengan tidak sengaja dia termasuk dalam portal atau dalam pintu tu, ataupun mereka diculik, dibawa masuk. Sebagai contoh, sebagai yang cerita tadi tu, dia dipaksa bawa masuk. Kenapa? Jin yang tadi tu mengatakan pada dia boleh tumpang. Jadi dia tumpangkan dan dia bawa orang ini menuju di pohon itu, kerana pohon itu adalah portal atau pintu tempat masuk ke alamnya. Baik, terima kasih di atas penjelasannya, Syed Zahaurin. Sebenarnya soalan kedua saya tu dia ada link, jadi anda telah pun menjawab kesemuanya tentang persoalan hidup di alam bunian. Anda yang lain dipersilakan untuk berkongsi kisah-kisah seram anda. Sebenarnya nanti kisah dari Sandra Dino akan saya bacakan, dan juga ni permintaan dari Basra Morris. Dia nak tanya tentang satu kisah lah, nak tanya daripada Syed Zahaurin. Katanya di sini, pengalaman anda mengubati orang. Itu juga kami akan selitkan dalam ruangan misteri jam 12 sebentar saja nanti di Ria FM 897. Saya Dino Rahim. Misteri jam 12 akan diteruskan dengan kisah selanjutnya daripada Sandra Dino. Sebenarnya dia kisahkan menerusi pengalaman makciknya. Kisahnya pendek. Saya rasa ada dua kisah yang lebih kurang sama. Yang pertama Sandra, yang satu lagi pendengar kita yang tidak mahu namanya dikongsi. Kata di sini, makcik saya kena buatan orang dari anak dara sampailah sekarang. Kalau dia sedang kerasukan, dia akan bercakap dengan pelat. Dan saya selalu dengar dia mengucapkan, contohnya yang paling popular, yang selalu dia akan ungkapkan adalah, kalau Ani mati, aku mati. Ini akan sering dikatakan oleh makcik saya sampai sekarang. Walaupun beliau kelihatan normal, tapi sebenarnya bagi saya tidak. Dan saya sedih dengan keadaan makcik saya. Dan persoalan di sini, apakah maksud makcik saya mengatakan, kalau Ani mati, aku mati? Itu tentang satu kisah. Dan satu kisah lagi dihantar oleh seorang ibu sebenarnya, yang ada satu malam ni dia ingin tidurkan anaknya. Dan anaknya kalau tidur, dia akan sinding ke kanan dan ibunya akan peluk dari belakang. Dan ada satu malam ni ini diungkapkan oleh anaknya sendiri. Tak tahu dia ngigau ke apa. Dia sepanjang dia kenal anaknya, anak dia tak pernah ngigau. Tak pernah, jarang ngigau. Dan ada sekali tu dia mengigau dan dia mengatakan, "Mak, jangan pusing, sebab kalau mak pusing, mak akan mati." Dalam bahasa yang seolah-olah, sebab anak saya ni ialah budak kecil,
bahasa yang pelat, apatah lagi dalam bahasa Melayu. Dia ni tahulah budak-budak zaman sekarang bahasa Inggerisnya lebih, bahasa Melayunya kurang. Tetapi apabila anaknya sedang tidur waktu itu, katakan, mak, jangan pusing ke belakang. Kalau mak pusing, mak akan mati. Seolah-olah bahasanya yang fasih membuatkan ibunya hairan. Dia bukan sebab apa yang diungkapkan, tetapi cara dia mengungkapkan tu seolah-olah bukan anaknya. Baik, Peringkat Misteri jam 12 kita akan dapatkan pandangan daripada Syekh Zahurin tentang kisah ini. 2 kisah berturut-turut tentang bahasa yang diungkapkan. Yang pertama oleh seorang makcik kita, Sandra Dino, dan seterusnya mengenai seorang anak kecil yang amat ganjil pada satu malam. Syekh Zahurin, anda telah pun mendengar 2 kisah tadi. Kita ambil yang pertama dahulu. Seorang makcik yang telah pun ada kena buatan orang. Katanya makcik dia selalu ungkapkan, kalau Ani mati, aku mati. Jadi pendapat anda? Okey, daripada kisah ni apa yang boleh saya rumuskan ialah makciknya tu telah terkena sihir. Okey, jadi sihir ini adalah dendam. Okay, sihir ni tidak akan berakhir. Okay, dan sihir ini kalau dirawat, okay, tetap akan terkena sihir juga, tetapi tidak sehebat yang pertama kali dah. Tetapi dia ibarat macam terkena tempias. Kerana sihir ni dia hidup dengan dendam. Orang yang dendam kepada seseorang itu, sihirnya tidak akan putus. Lagi selama dia hidup, selama itu sihirnya itu akan ada. Kenapa? Orang yang mengerjakan sihir ni dia telah berjanji dan bersumpah kepada iblis, yang mana dia akan masuk ke dalam neraka bersama-sama iblis, dan dia bersumpah dia mengaku bahawa iblis itu adalah Tuhannya. Dan maka sihir itu akan dikerjakan. Dan bila mangsa sihir ini tidak dapat rawatan yang tepat, mana dia akan terus rawat ke sana kemari, dan makhluk yang ada dalam tubuh tu akan sengaja memberitahu orang yang sekeliling, sebagaimana yang dicakap tadi, selagi Ani hidup, selagi itu aku hidup, dan selagi dia tidak mati, aku pun tidak mati. Aku akan mati bila dia mati. Okay, jadi dengan cara dia memberitahu kita gitu, seolah-olah dia nak mematahkan semangat, okay, kepada orang yang sekeliling tu. Dan mana Tuan punya diri tu akan pun mengatakan, tak usah ubatlah, pasal apa, aku pun tak boleh baik dan aku akan merana seumur hidup. Dan kita tidak boleh redha. Okay, bagi mangsa-mangsa saya ni, saya nak tekankan di sini, kita tidak boleh redha dan mengatakan tak apalah, aku sangguplah, tak apalah, dia kalau nak mati, matilah. Pasal apa? Tujuan orang menyihir ni, dia nak menyiksa kita, bukan dia nak bunuh sekali. Dia nak menyiksa kita perlahan-lahan sampai satu tahap masa kita dah tak mampu dan orang sekeliling pun tak tahu apa nak buat dengan kita. Okay, dan sihir ini kalau tidak dirawat, okay, dan dia duduk lama dalam badan itu, dia akan menjadi saka dan dia akan minta diperturunkan, dan itu tidak boleh. Okay. Baik, dengan kisah selanjutnya, kisah yang kedua tadi, seorang ibu sedang tidurkan anak dan anaknya jarang ngigau. Dia faham tentang keadaan anaknya. Tiba-tiba anaknya bersuara, ibu jangan pusing, kalau ibu pusing ibu akan mati. Dalam bahasa yang normal, bahasa orang tua. Anak dia selalu pilat berbual, budak kecil. Jadi pandangan anda? Okey, sewaktu tidur tu, anak ni dia dipengaruhi. Dia dipengaruhi oleh bisikan makhluk-makhluk halus ni, dan dia akan berkata-kata dalam keadaan separuh sedar tu. Okay, dia boleh diresap, dan makhluk ni akan berkatakan begitu, mana jangan pusing, kalau dia pusing dia akan mati. Mana bagi ibu yang mendengar tu, dia akan ada perasaan takut, kerana dia lihat ada kelainan, ada perubahan daripada segi karakter. Okay, anaknya biasanya pilat, tapi waktu dia tidur tu, dia mengigau, dia cakap dengan tidak ada pilatnya. Dan satu lagi, dia tidur tu, bila dia bercakap tu, dia cakap dengan mempunyai ancaman, dan tujuannya adalah satu, dia nak kita takut pada dia, dan bukan takut kepada Allah. Itu tujuan utama. Dan bila kita termakan dengan ugatan itu, dan kita rasa takut, maka dia telah berjaya. Dan selepas itu dia akan lakukan lagi
gangguan yang lagi hebat. Dia akan takutkan kita sampai satu tahap takut itu tidak terkawal, dan kita akan lebih takut kepada makhluk halus daripada takut kepada Allah. Dan ini kita harus hati-hati. Ini adalah permainan makhluk halus. Dia punya tujuan adalah satu, untuk menipu kita dan memutarbelikkan. Terima kasih di atas penjelasannya. Kita akan kembali sebentar saja nanti dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu rock yang akan kami sajikan untuk anda sepanjang ruangan Misteri Jam 12. Jangan ke mana-mana. Satu lagi kisah mengenai seorang abang terperangkap dalam bilik mayat. Misteri Jam 12, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya mengenai abang terperangkap dalam bilik mayat. Kisahnya agak panjang, jadi diharapkan agar anda dapat relax dan mendengar kisah-kisah seram pada malam ini. Bertemankan saya Dinur Rahim dan Syekh Zahurin sebagai teman saya juga, yang akan memberikan sedikit sebanyak reaksinya menerusi pengalaman-pengalaman beliau. Katanya sini, badanku lemah, terasa sukar dan menyakitkan ketika menggerakkan jari-jari aku, apatah lagi keseluruhan badan. Kadang-kadang aku rasa tak kuat lagi melawat kesakitan ini. Aku hanya terbaring lemah menatap lelangit ward di hospital. Hospital ini merupakan satu-satunya hospital di bandar yang memiliki model bangunan yang paling istimewa. Model bangunan hospital tidak seperti tempat rawatan pesakit. Bangunannya bukan hanya artistik, tetapi berada di persekitaran yang sangat indah dan nyaman, sehingga para pesakit akan merasa semangat untuk sembuh dari penyakitnya di situ. Tambahan pula peralatan rawatan yang lengkap serta tenaga perubatan yang terlatih. Hal ini membuatkan hospital ini semakin ramai dikunjungi oleh pesakit-pesakit. Bahkan dapat dikatakan sebagai hospital keluarga. Keadaan tersebut berbeza ketika mula-mula hospital ini didirikan beberapa tahun yang lalu. Hospital ini masih berbentuk seperti klinik. Pada tahun pertama, lampunya masih menggunakan tenaga diesel. Meskipun begitu, hospital ini tidak pernah sunyi dengan kehadiran pesakit. Selain keadaannya, cerita-cerita menakutkan tentang keberadaan klinik bukan sesuatu yang asing bagi penduduk setempat. Begitu juga bagi para pesakit yang pernah menjalani rawatan di sana. Beberapa sumber menceritakan ketika malam hari di tempat-tempat yang tidak ada lampu, sering kelihatan ada cahaya lilin yang melayang di udara. Bukan hanya kisah mengenai cahaya lilin, wheelchair yang digunakan oleh pesakit juga kerap bergerak sendiri. Selain itu juga beberapa lembaga yang mengerikan sering menghantui para pesakit, doktor, jururawat dan staf yang bekerja di situ. Sebelum ini, aku tidak pernah menjejakkan kaki di hospital. Jadi, aku tak tahulah tentang siluk-biluk ruangan yang ada di sana. Selama ini, aku juga tidak pernah sakit seteruk ini, apalagi terpaksa menjalani rawatan susulan. Biasanya, kalaupun sakit, hanya penyakit ringan yang dapat disembuhkan dengan berubat secara jalan. Oleh itu, ketika disahkan demam berdarah, mak aku sangat bimbang, apalagi melihat tubuhku yang lemah dengan wajahku yang begitu pucat. Pendengar Misteri Jam 12 yang saya hormati, ada satu ketika sewaktu aku dirawat seperti biasa, jam 9 malam akan ditutup lampu untuk pesakit berehat. Tiba-tiba dalam bilik aku, yang mana bilik aku seorang saja, tiada pesakit-pesakit lain ataupun tak ada katil-katil lain, jam 9.30, lampu di bilikku terbuka sendiri. Aku rasa hairan dan takut sedikit sebanyak. Tetapi ada seorang nurse berada dalam bilik aku. Aku tak perasan bila dia masuk. Namun dia katakan katil aku ni harus dipindahkan ke satu ward yang lain untuk diberikan rawatan yang lebih mendalam kerana keadaanku ini. Jadi aku pun angguk tanda setuju kerana aku hanya pesakit, dengan harapan agar aku dapat diobati, dirawat sebaik mungkin. Jadi katil aku pun ditolak. Sebelum aku dialihkan ke ward yang lain, aku diberikan satu pil. Dan pil itu untuk aku tidur.
Aku pun melapkan mata dan aku doze off. Maksudnya aku tertidur. Mungkin selang berapa jam, kerana aku tidak tahu pukul berapa waktu tu, aku berada dalam satu bilik. Dan bilik itu amat sejuk. Jadi disebabkan terlalu sejuk, aku terbangun. Alangkah terperanjatnya aku berada dalam bilik mayat. Aku tak tahu sama ada ini adalah satu gurauan daripada pihak nurse ataupun sebagainya. Tapi aku pasti itu adalah bilik mayat kerana ia lebih sejuk daripada bilik-bilik biasa. Pendengar Misteri Jam 12. Aku memekik, meminta tolong kerana dan pekikan aku ni tidak begitu kuat kerana aku masih lagi sakit. Aku menggunakan tenaga aku 100% meminta tolong dan sebagainya. Namun tiada orang yang dapat membantu aku. Mungkin kerana waktu telah pun larut malam. Pendengar Misteri Jam 12, aku begitu takut dan aku tidak dapat gerak. Tiba-tiba katil aku bergerak sendiri untuk kali yang kedua. Kelihatan seorang nurse yang bukan nurse yang awal tadi, tapi nurse yang agak berlainan sedikit. Nurse ini berpakaian seragam tetapi agak lama dan lusuh pakaian. Menolak katilku dan mengatakan pada diriku, jangan berkata apa-apa. Hari ini hari adik. Mungkin adik, mungkin esok hari orang lain, katanya. Aku tidak faham tentang kata-kata jururawat tersebut. Aku ditolak menuju masuk ke ward yang lain pula. Tiba-tiba seorang lagi nurse yang berada di sebelah bilik itu merasa hairan dan takut. Dia seolah-olah bila dia keluar, dia nampak aku, dia masuk balik dan berteriak meminta tolong. Aku sekali lagi pingsan. Selepas aku bangun, aku berada balik di katil aku dan aku kelihatan ramai yang sedang melihat aku. Ibuku juga berada di situ berserta jururawat-jururawat yang lain. Katanya di situ termasuk jururawat yang nampak aku. Aku dapat cam wajahnya. Dia mengatakan semalam katil bergerak sendiri. Siapa yang tolak? Bersama kami Syed Zahurin. Dan apakah reaksi anda tentang kisah hospital ni? Tentang satu kuasa, saya rasa itu adalah jin. Sekali lagi. Dan dapat tolak orang masuk bilik mayat, dapat keluarkan balik. Jadi reaksi anda bagaimana? Okey, itu adalah salah satu gangguan jin kerana di dalam hospital sendiri antara katil-katil tu adalah kadang-kadang katil tu adalah bekas daripada orang yang telah meninggal dunia di situ dan digunakan oleh ramai termasuk saya sendiri pernah masuk dalam hospital dan saya juga pernah mengalami macam itu punya keadaan. Okey, macam kes yang tadi tu, okey, dia dibawa ke satu tempat di mana tempat itu adalah tempat bilik mayat tu. Okey, dan dia rasa seperti ada jururawat yang tolak dia ke sana tapi sebenarnya katil tu ditolak oleh satu makhluk gaib yang dipercayai adalah jin atau syaitan yang sengaja untuk menakut-nakutkan. Jadi ditolak sana dan dibiarkan di sana. Lepas tu dia bawa balik semula ke atas dan dapat dilihat oleh jururawat lain. Okey, dan ini adalah salah satu permainan syaitan itu sendiri, jin itu sendiri, kerana mereka suka menakut-nakutkan manusia dan mereka rasa bangga dapat menakutkan manusia. Kenapa? Kalau manusia tu sihat dia boleh kawal diri sendiri. Dan manusia bila lemah, waktu itu banyak gangguan akan datang. Okay, dan saya pernah merawat satu kes yang mana gangguan tu datang daripada salah satu saya punya pesakit ni, dia mengalami satu kemalangan
Dan bila dia masuk di dalam satu bilik operasi ni, dan dia diganggu dia diganggu oleh satu jin ni. Dan bila saya merawat, jadi saya tanya dia siapa, dan dia bagi tahu saya yang namanya ialah Daily. Jadi saya tanya dia, Daily tu apa? Saya tak pernah dengar nama jin Daily. Cakap ni apa benda Daily? Sekali dia cakap nama dia Dialysis. Dia ambil nama sempurna Dialysis tu, dia cakap nama dia Daily. Okey, saya cakap okey lah. Saya tanya dia datang daripada mana, dia cakap ada satu hospital di Singapura ni, dalam bilik pembedahan. Dan jadi dia cakap sana banyak darah, dia suka. Jadi dia ikut orang ni. Jadi dia ikut orang ni. Dan dalam masa yang sama tu, dia ganggu orang ni jugalah. Dia cakap dia ganggu orang ni, dia nak takut-takutkan orang ni dan buat dia macam-macam masalah. Dan dalam tubuh orang tu juga, waktu dia mengalami kemalangan tu, motornya tercampak ke satu kawasan di Lentor sana. Jadi dan dia dan tubuhnya tu pergi ke satu semak ni, dan situ ada satu perkampungan jin, dan jin-jin situ merasuk orang ni. Dan saya tanya, kenapa kau rasuk orang yang dah kemalangan ni? Bukan dia sengaja. Dia cakap dia kemalangan. Dia cakap kampung dia rosak. Saya tanya dia bangsa apa, dia memberitahu saya yang mereka ni bangsa Jinggaro. Jadi saya cakap Jinggaro ni macam pernah dengar. Jadi saya tanya, kenapa kau ganggu? Dia cakap pasal dia ni. Saya cakap dia orang ni kemalangan, jadi bukan dia sengaja. Saya minta dia keluar, dan mereka keluar. Dan pengalaman saya sendiri, waktu saya dalam hospital, waktu tu saya lepas pembedahan, saya amat lemah, dan saya dimasukkan darah. Masukkan darah satu paket. Jadi dia mula masukkan dalam pukul 9.30 malam. Dan katil saya tu dekat dengan entrance. Jadi dalam bilik tu ada 6 katil. Jadi ada satu katil tu dia dekat tepi tingkap tu, satu Pak Haji ni, dia tidur tutup bantal muka dia. Jadi saya tak boleh tidur pasal saya tengah buat transfusion masukkan darah tu. Jadi saya nampak dekat sebelah Pak Haji tu ada dua pontianak diri situ dan senyum. Jadi saya masa tu dah amat lemah, tengah masukkan darah ni tengok darah satu kampit ni tak habis-habis pula, baru 11.30. Saya tengok jam dah pukul 1, tak habis-habis juga. Jadi saya berkata-kata lah. Saya cakap, kau datang dekat dengan aku baling kau. Lepas tu dia cuma tengok situ dan dia senyum je. Dan setelah selesai dalam pukul 3.30 pagi tu, jadi saya pun terlelap. Waktu pagi tu saya tanya Pak Haji tu, cakap, Pak Haji, apa pasal tidur tutup muka dengan bantal? Dia cakap, kau tak nampak apa aku nampak? Dia cakap, saya pun action tanya, Pak Haji nampak apa? Dia cakap, dekat sebelah tingkap aku tu. Dia cakap, ada 2 ekor tu. Saya tanya, 2 ekor tu, 2 ekor apa? Ada 2 ekor lah. Dia tengok senyum. Dia cakap, Pak Haji pun tutup dengan bantal lah. Dia cakap, jadi dia cakap, kau masuk darah tu, dia bukan main suka ke kat sana sebelah tu? Dia cakap gitu. Saya cakap okey. Jadi mana benda-benda ini dia banyak dalam especially tempat dalam hospital ni, kadang-kadang kita tengok ada pelik-pelik keadaan berlaku. Ini adalah biasalah, dan memang kerja diorang ni semua. Terima kasih di atas penjelasannya. Kita akan kembali sebentar saja nanti dengan kisah-kisah pendengar kita di Ria FM 897. Semuanya dimuatkan dalam ruangan Misteri Jam 12. Seorang pendengar kita yang hantar kisah pendek, namanya Amin. Terima kasih Amin dengan kisah anda menerusi fanpage Dangerous. Jangan lupa untuk like kami, Dangerous, DYNGEROUS. Anda dari mana juga anda berada, kita untuk malam ini saya rasa lebih daripada orang Malaysia yang menghantar daripada orang Singapura. Namun terima kasih juga tak lupa kepada pendengar-pendengar kita dari Singapura. Daripada siapa ni, Amin ni orang Singapura. Kisahnya pun berlaku pada tahun 2007 di kawasan Woodlands. Menunjukkan waktu tu jam menunjukkan pukul 3.30 petang. Dan waktu tu mak aku seorang aja di rumah, dan aku tengah on the way balik rumah dari ITE. Mak aku berada di dapur dan terdengar pintu gate seperti seseorang yang tengah buka gate lah. Mak aku pun toleh. Dia nampak aku yang lalu di hall, tapi tak salam mak aku. Selalunya aku salam, tapi kali ini mak aku perasan macam aku tak salam. Aku terus masuk ke bilik dan menghempas pintu bilik.
Tak sampai 1 minit kemudian, mak aku terdengar suara aku beri salam dan aku baru saja balik dari sekolah. Persoalannya, siapa yang masuk dalam bilik tersebut? Kita nak dapatkan reaksi yang terakhir ini daripada Syed Zahurin. Terima kasih sekali lagi sebelum kita tutup tirai ini. Nak tanya tentang awal tadi tu, pandangan anda. Okey, apa yang berlaku itulah adalah satu penipuan daripada bangsa jin, mana dia memberikan sesuatu macam keadaan tu. Kita tengok seolah-olah orang yang si Amin ni baru balik sekolah, dia menyerupai dan dia masuk dan dia buat cara jin tu lah, mereka tidak akan bersalam, tidak apa kan. Jadi orang akan merasa mereka pelik. Dan bila Amin yang sebenarnya balik, ibunya akan kerahinan. Kerana apa? Dia tengok kenapa yang tadi tu nampak macam Amin balik, tapi yang sebenarnya bukan Amin, kerana anak dia tak semacam itu. Jadi itu menimbulkan tanda tanya, mana yang apa yang berlaku tu adalah gangguan daripada makhluk jin yang berada di dalam rumahnya itu. Yang sebagaimana orang akan sebut sebagai penunggu rumah, ataupun daripada jenis shadow people ni, bayangan hitam ni, mereka boleh menyerupai. Dan cara mereka mengelirukan kita. Dan apabila keadaan itu berlaku, jadi ia memberi kesan kepada si ibu, kerana ibu tu tengok kenapa ada duplicate. Jadi yang tadi tu siapa? Menimbulkan tanda tanya. Dan bila dia melihat dan mencari ke manakah yang Amin yang pertama tu pergi, dan bagaimana dia masuk, jadi itu menimbulkan tanda. Dan ini semua adalah tujuan satu, untuk menakut-nakutkan. Jadi akan bila keadaan itu berlaku sekali lagi yang serupa sebegitu, dan ibu ni akan pastinya takut. Dan setiap kali anaknya akan pulang dari sekolah, dia akan rasa sesuatu. Dia tahu ni akan berlaku lagi seperti gini. Dan ada kemungkinan si ibu tu akan keluar dari rumah. Maknanya biar anaknya itu balik sendiri, dan dia akan datang kemudian. Dan ini tujuan makhluk halus ni, dia akan menimbulkan rasa takut. Dan dengan takut yang melampau-lampau, dan kita akan lebih takut makhluk halus ni daripada takut kepada Allah. Dan itu adalah yang dia punya essence, dia punya tujuan yang utama ialah untuk menakut-nakutkan kita. Kisah yang serupa, lebih kurang sama dengan kisah ini. Ada satu teman ni dari Malaysia, namanya Sal. Nama pendek Sal, panggil nama pendek Sal. Sebelum kita tutup tirai, saya rasa kisah ni pun boleh tahan interesting juga. Pendengar Misi Jam 12, terima kasih kerana membaca kisah saya. Ni dari Malaysia. Dan kisah ini mengenai makciknya. Dia makcik jauh lah, makcik saudara gitu, yang sampai sekarang tidak mahu keluar rumah. Dah berapa tahun ni dia tak pernah keluar rumah kerana fobia yang telah pun beliau alami sebenarnya. Kisahnya bermula, dia ni ada anak tunggal seorang saja, anak perempuan, dan telah dibesarkan dengan sempurna, dengan begitu kasih sayang, manja dan sebagainya, sampailah anak dia besar. Dan yalah, saya rasa katanya di sini kesilapan orang tua yang mungkin tidak begitu ambil peduli tentang anaknya terlalu bebas, dan sehingga kan anaknya mengandung, belum lagi berumah tangga tapi dah mengandung. Dan waktu tu makciknya seorang ibu tunggal, menjaga anak ini sampailah kesian anak dia mengandung, dan ada pergaduhan berlakulah. Mak mana tak marah bila dah didik anaknya dengan sebaik mungkin. Anaknya pulang dalam keadaan mengandung, anaknya nangis, tapi oleh kerana kemarahan ibunya tidak dapat dikawal, ibunya mengusir anaknya pulang. Anaknya keluar dan mengusir, tidak lagi mengaku anak dan sebagainya. Pendengar Misi Jam 12, selang beberapa bulan, ada orang ketuk pintu. Waktu tu lebih kurang jam 11 malam. Dan ibunya ni masih lagi keadaan sedih, rindukan anak, dan menyesal lah. Dia sentiasa setiap malam, bermula ibunya tu usir anaknya keluar. Setiap malam ibunya doa agar anaknya kembali pulang.
Selang berapa bulan, 11 malam, ada ketukan pintu. Anaknya buka, ibunya buka. Kelihatan anaknya dan seorang bayi. Dengan ada seorang bayi, keadaannya senyum dan minta masuk ke rumah, mengizinkan masuk rumah dalam keadaan yang sedih campur bergembira lah. Ibunya yang sedang terlalu saking sangat rindukan anaknya, jemput anaknya masuk dan sediakan jemput masuk. Dan beliau ni amat gembira nampak cucu. Seorang bayi, itu adalah cucunya. Dukung, cium dan sebagainya. Anaknya pun duduk di atas meja. Dan ibunya cakap, kau nak makan apa? Aku masakkan kau. Walaupun dah 11 malam, tak apa, mak masakkan kau nak. Anaknya ingin masak masakan yang digemari lah, ayam masak merah, masakan ibunya. Jadi ibunya pun cakap selang dia cakap dia masukkan, dia bawa anaknya masuk ke bilik kerana nak tidurkan bayinya. Lepas cakap, lepas mak kau tidurkan anak kau dulu, lepas mak masak habis baru nanti mak panggil dia nak ya. Maknya begitu gembira sangat-sangat. Anaknya pun masuk dalam bilik nak tidurkan bayinya. Mak dia pun masak kentong dah pukul 11 malam kerana gembira sangat-sangat. Selang beberapa minit kemudian, mak dia pun masuk ke bilik. Mungkin anaknya dah tidur bersama bayinya. Masakan dah siap. Dia ketuk, buka pintu, tak ada orang. Cakap, mana anakku pergi ni? Dia pun cari, dia keluar rumah, dia cari mana anakku. Setelah lebih kurang jam 12.30 tengah malam, beliau mendapat telefon. Pihak hospital mengatakan anaknya telah pun meninggal dunia sewaktu melahirkan anak. Pendengar Ria 897 FM, demikian tadilah kisah terakhir yang dihantar oleh Sal, bukan nama sebenar, yang berkongsi sama tentang kisahnya. Dan disebabkan itulah makciknya yang berada di Malaysia itu tidak mahu keluar rumah sampailah sekarang, di atas mungkin kisah ataupun trauma yang telah pun beliau hadapi. Kita akan bersama Syekh Zahurin pada minggu hadapan. Terima kasih Syekh Zahurin di atas kehadiran beliau pada setiap hari Selasa lah sampai jam 2 pagi. Kami doakan semoga diberkati umurnya. Amin. Diberikan kesihatan dan dapat berkongsi sama ilmu-ilmu yang beliau telah pun simpan dan ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar kita di Ria. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Dan kita akan jumpa esok dalam ruangan Dangerous. Bagi mereka yang belum lagi like kami, dipersilakan untuk menjadi sebahagian dari Dangerous, DYNGEROUS, dan Misteri Jam 12 seperti biasa. Sekian, bye-bye.